Hamzah dah dipecat. So lepas ni, adakah ramai-ramai akan keluar daripada Bersatu? Dan adakah Perikatan Nasional akan terbubar? Pemecatan Hamzah Zainuddin yang juga merupakan Ketua Pembangkang oleh Tan Sri Muhyiddin adalah satu keputusan besar yang pasti memberi kesan kepada Parti Bersatu dan juga gabungan PN. Kita tahu sebelum ini sekurang-kurangnya 16 ahli parlimen dikatakan mendesak supaya Muhyiddin berundur. Tapi bila Hamzah disingkirkan, mesejnya jelas bahawa Muhyiddin mahu kawalan penuh parti kembali kepada beliau. Jadi soalan besar sekarang ni, adakah penyokong Hamzah ni akan kekal setia dalam Bersatu atau kita akan tengok diorang beramai-ramai letak jawatan dan keluar daripada parti? Kalau diorang keluar beramai-ramai, apa pula akan jadi dekat gabungan Perikatan Nasional? Adakah PAS akan kekal dalam gabungan ini? Yalah, di sebalik pergaduhan dalaman yang tidak berkesudahan ini, sebenarnya yang lebih penting adalah negara perlukan pembangkang yang matang dan berfungsi. Kerajaan pun tidak boleh dibiarkan terlalu selesa tanpa semak dan imbang kerana risiko penyalahgunaan kuasa. Jadi walaupun ada yang mungkin melihat perpecahan ini sebagai keuntungan politik, hakikatnya aku rasa kalau pembangkang lemah dan berpecah, yang rugi adalah bukan parti politik tetapi sebenarnya rakyat.